projek nuklear yang saya dah buat selama 2 tahun. Tapi kalau bukan awak, siapa lagi? Tapi Tan Sri, apa faktor Malaysia buat nuklear? Kalau kita orang minta tu, bagi je lah. Kita orang bayar kan. Apa masalah kau? Alah Datuk, Datuk pun memang nak benda menteri mati kan? Okey Datuk, saya panggil Datuk ke sini atas sebab saya nak bincangkan projek nuklear yang saya dah buat selama 5 tahun. Tapi Tan Sri, apa faktor Malaysia buat nuklear? Faktor Malaysia buat nuklear untuk masa depan Malaysia juga. Tapi kenapa saya? Tapi kalau bukan awak, siapa lagi? Dan nak hidupkan nuklear ni ada kodnya tersendiri. Jadi, apa kodnya? Kodnya adalah NURLIANA. Baik Tan Sri, saya akan jaga amanah ini dengan baik. Okay. Okey Datuk, saya dengar projek nuklear Perdana Menteri tu dah siap. Betul ke? Ya, betul. Jadi, kenapa? So sekarang ni, saya nak kod tu. Berapa Datuk nak? Saya tak boleh bagi kod tu. Kod tu rahsia. Kalau kita orang minta tu, bagi je lah. Kita orang bayar kan. Apa masalah kau? Alah Datuk, Datuk pun memang nak benda menteri mati kan? Yelah nah, QR. Nuclear will launch in 3 minutes. Sekejap Stayo, Nato, wow, Marco, Polo, Tango, go. Sila was-was naman ang kasaro. Nanti das-das datang iba't rindu. Halimutan, malang biro. Silakan kalau benar-benar jago. Ayo, ayo. Kalau benar-benar jago, ayo. Tiada negosiasi, masa untuk aksi. Jangan diketahui, ayo. Ivo, Tango, go. Kemana sekalipun kau cari, tak kira gelita atau bendera. Mana kepala pendeka, kebita biar aku dampar. Sila pilih kedua, neraka ataupun sangka. Ayo, ayo. Kalau benar-benar jago, ayo. Tiada negosiasi, masa untuk aksi. Jangan diketahui, ayo. Ivo, bangkit dari bara, lalu dihembuskan nyawa. Nato, wow, Marco, Polo, Tango, go. Sila was-was naman ang kasaro. Nanti das-das datang iba't rindu. Halimutan, malang biro. Silakan kalau benar-benar jago, ayo. Ayo. Kalau benar-benar jago, ayo. Tiada negosiasi, masa untuk aksi. Jangan diketahui. Sekarang ni, macam mana nuklear yang saya dah buat selama 5 tahun tu hampir diaktifkan oleh musuh. Nasib baik Ashta ada. Tahniah Ashta, saya bangga dengan kamu. Tapi sekarang ni saya nak tahu siapa yang bagi kod rahsia saya punya nuklear kepada pihak musuh. Sedangkan kita bertiga je yang tahu pasal kod rahsia ni. Mesti ada musuh dalam selimut ketika saya tidur ni. Saya pening kepala. Apa Tan Sri? Saya boleh bantu. Semalam, saya ada jumpa phone ni dekat poket musuh selepas sahaja saya berhentikan nuklear tersebut. Dan ini adalah bukti ni Tan Sri. Tan Sri, ni adalah bukti transaction antara Datuk Zikri dengan Datuk Mutakin. Sampai hati awak Datuk berani belok saya. Apa nak jadi dengan awak sekarang ni? Dulu saya percaya awak bulat-bulat.
Macam gini awak ni. Kan bahaya ni semua. Untuk negara kita sendiri. Apa yang awak buat ni? Maaf Datuk, saya terpaksa tangkap awak. Okey? Staff, settle. Sila was-was na ngayang keseru